Hai, Assalamualaikum guys, aku Ikin dan selamat datang di channel kita. So hari ni kita akan main game Android iaitu bernama Alto Adventure. Kita akan meluncur dari bukit salju, gunung salju macam tu, lepas kita buat backflip. Tanpa membuang masa, let's go. Give 'em grand hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Okay guys, so hari ni kita akan main game Alto Adventure. Dia sama macam game basikal BMX kita main hari tu, tapi kali ni guna meluncur lah. Dia meluncur macam skateboard khusus untuk salji gitu. Tanpa masa, let's go kita main guys. Alright, macam mana kita nak main ni? Oh, macam ni guys. Up. Okay. Oh, okay. Lepas tu kita nak main macam mana ni? Tap to jump to over the rock. Oh, okay, kita boleh jump. Ni masih dalam tutorial. Collect coin and just the collect the water. Okay. Go to point 2. Alright. Hoop. Tap and hold backflip because one turn your head. Woohoo! Boleh backflip kali ni guys. Landing trail go the speed more trail more. Okay. Thank you. Alright, jump into the bloating into grid. Sup. Slepet. Okay. Okay. Slepet. Boleh backflip. Aduh. boleh lagi guys. Okay, masih dalam tutorial, tak apa. Hup. Aduh, dah lepas guys. Tak apa. Boleh lagi. Okay, kita tak pandai. Kita noob lah guys. Tak lepas backflipnya bye. Hup. Okay, sabar. Hup. Sini kau lelama. Panjat. Apa ni? Licinnya. Ice. Weh. Oh, kalau kita dapat speed, dia boleh retak terus. Tak payah lompat pun. Hup. Gila iki backflip. Nice. Ada lagi. Diorang. Hup. Lepas. Nice. Okay. Alright. Okay. Sekarang ni bukan tutorial dah. Kita dah boleh kawal sendiri. Itu dah lama-lamanya kita pukul dia lama tu. Aduh. Kita tak perasan ada batu. Aduh, sorry guys. Kita tak perasan ada batu pula kat situ. Mana ni? Nampak tu. Sama je nampak. Kita ulang. Okay. Okay, let's go. Tapal lama. Alright. Okay, fokus. Okay. Fokus. Okay, hoop. Oh, jadi backflip lagi. Nice. Oh, jadi. Tapi fokus, takut ada batu kat depan. Apa tu? Oh, ada campfire pula tiba-tiba kat depan tu. Hoop. Lepas. Oh, lepas backflipnya weh. Hoop. Kita naik atas ni guys. Oh, bahaya. Oh, ada batu guys. Apa benda ni? Ada power up ke? Okay, kita meluncur. Laju ni. Okay, fokus. Hup. Woohoo! Nice. Cantik. Laju guys. Pening ni. Hup. Tak lepas. Patutnya kena naik atas tu. Iki pergi backflip pula. Alamak. Alright. Kita sambung lagi. Okay, let's go. Okay, sabar. Oh, nampaknya malam hari kau main lagi Oh ya, batu. Batu. Gelap tak nampak guys. Sorry. Mana lagi nampak malam-malam ni weh. Gelap kot. Di ulti Hellcat kita ni. Okay, sabar. Tu. Iki geram dengan batu je. Tak nampak guys. Oh, apa tu? Bahaya. Okay, sabar. Nampaknya jurang kat situ. Hup. Lepas. Nice.
Kita lompat sana ni. Lepet. Nice. Kita dapat more speed. Laju guys. Laju. Apa ni? Kat mana kita ni weh? Weh, batu tu weh. Bahaya kita lompat ni. Weh, mana ni? Aduh, ada pokok pula halang ni. Aduh mak. Weh, apa tu? Weh, batu weh. Bahaya batu tu guys. Weh, apa bahaya Iki. Iki nak buat apa Iki? Okay, kita ulang semula guys. Aduh lah. Okay, let's go. Minimal sampai 5,000 meter lah. Okay, kita kena betul-betul fokus kali ni guys. Iki akan mau serius. 1, 2. Okay, sabar. Hop, kita naik atas ni. Okay, batu. Kita tak perlulah backflip sangat. Tak payah freestyle sangat lah. Hup. Nice. Okay, fokus. Lah juga. Ada batu depan tu. Okay. Selepet. Batu. Bahaya man. Ujung. Nasib boleh lepas lagi guys. Ni kita boleh backflip. Boleh backflip lagi. Aduh, apa gigi backflip sekali lagi. Sekali sudah lah. Okay, ulang. 5,000 meter je guys. Come on lah. Alright. Sabar. Tu batu tu bahaya guys. Elak daripada batu tu. Bukan batu tu. Rumah. Kita kejut ingat ke batu. Rupanya macam bangunan macam tu. Kita kat mana ni? Pening guys. Tiba-tiba kat atas pula ni. Batu ke tu? Bahaya. Pening. Pening main gini guys. Pening guys. Mana batu, mana batu ni? Korang boleh lah cuba game ni guys. Pening. Batu dok nampak batu. Aduh, Iki rasa Iki dah stres lah. Pening. Aduh, mungkin itu saja video Iki bermain game Alto Adventure, main salto. Dan macam tu lah game kita pada hari ini. Ni lebih pening daripada VMX tu. Sumpah Iki tak nampak weh. Kita kena betul fokus kat ujung tu. Iki betul-betul tak nampak. Korang boleh lah cuba game ni Alto Adventure. Jadi mungkin itu saja video pada hari ini. Semoga korang suka dan jangan lupa subscribe dan like. Itu akan sangat membantu Iki membuat video yang lebih menarik. Dan kalau korang ada apa-apa game nak Iki mainkan, jangan lupa komen dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Started as a whisper, message from a new world.